Siapa yang alih kamera aku ni? Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni aku nak pergi pasang CCTV dekat taman pukul 12 malam. Iya, korang tak salah dengar. Aku memang nak pasang CCTV dekat taman waktu malam. Aku tak tahulah apa benda yang aku nampak. Tak pernah dibuat orang lagi pasang CCTV kat taman. Tapi kali ni aku nak cuba. Sebab apa? Sebab ada orang mesej aku. Dia cakap, Iman, cuba pergi kat taman tu. Akak seram sejuk bila lalu kat situ. Waktu malam macam nampak sesuatu. Kalau Iman beranilah macam tu. So apa yang dia cakap dekat sini? Dia cakap dia nampak hantu dekat taman tu. Nama taman tu kita tutup lah sebab tak nak bagi tahu nama taman tu apa kan. So dia cakap dia nampak hantu dekat situ. Lepas tu dia suruh aku pula pergi ke sana. Aku pantang dicabar. Dia cakap pula dekat aku, kalau Iman berani, dia cakap macam tu memang sengaja nak suruh aku pergi. Aku memang pantau orang cakap kalau Iman berani ke, kalau aku berani ke apa. Memang aku datang. Memang aku datang, dan aku bukan datang saja. Aku akan datang dengan bawa CCTV. Aku akan bawa CCTV ni sebab apa? Sebab aku nak pasang dekat taman tu. Aku buat macam taman tu bapak aku punya. So aku akan pasang ni, tapi tak lama pun, dalam macam sejam 2 jam. Macam contoh aku datang pukul 12, lepas tu aku datanglah balik ambil dalam pukul 1, pukul 2. Macam tu macam tu. Kita nak tengok je apa benda yang berlaku kalau kita tinggal CCTV ni dekat taman macam tu. Sebab aku rasa tak ada orang pernah buat lagi pasang CCTV kat taman. Aku je orang yang tak betul sekali nak buat benda ni. Tapi takkanlah aku nak bawa CCTV ni saja kan. Mestilah korang bosan dah kalau macam aku pasang CCTV sekalipun dekat taman tu, lepas tu aku rekod contoh nampak buaya je bergerak. Macam bosan. Mesti korang bosan kan macam tu. So apa benda yang aku buat lagi? Aku bawa patung ni. Aku akan letakkan patung ni dekat taman tu, dan CCTV ni akan rakam dia. Kita tengoklah kalau macam patung ni bergerak ke apa kan. Dan kalau korang nak tahu, patung ni aku beli dekat kedai bandel Jepun. Sebab apa aku cakap patung ni seram? Sebab patung bandel, macam korang tahulah, bila sebut perkataan bandel ni dah menyeramkan. Sebab bandel tu bekas orang pakai. Korang bayangkan, patung ni bekas orang pakai buat sihir orang ke apa, kita tak tahu kan. Lepas tu aku pula yang tak betul pergi beli pula. Macam tu. So dah lah daripada Jepun. Jauh kau daripada Jepun dia datang kat Malaysia ni. Lepas tu kita akan pantau guna CCTV. Tapi tak adalah pantau sebab CCTV ni boleh rekod je. Aku tak boleh tengok daripada rumah sebab dia tak ada wifi apa semua tu. So aku akan pasang dalam berapa jam macam tu. Lepas tu aku akan datang balik, kita tengok keadaan band ni. Takutlah dia bergerak sikit ke apa. Lepas tu takutlah dia kena rasuk ke apa kan. So tanpa buang masa lagi, jom kita pergi dekat taman tu. Let's go. So, aku akan letakkan patung ni dekat taman. So, patung, are you okay? So, tapi aku tak tahulah aku nak letak patung ni kat mana. Aku nak letak dekat buayan tu ke? Buayan pula, gongso tu ke? Dekat tangga tu ke? Atau dekat sini je? Tak apalah. Tapi, macam korang cakap, macam korang tengoklah taman ni macam mana. Seram kan? Seram kan taman ni? Korang rasa seram tak? Aku rasa seram. So guys, aku dah sampai dekat taman ni balik. So sekarang ni kita nak pergi tengok CCTV dan kita nak tengok patung kita. Wow, patung kita masih ada dekat situ lah. Maksudnya tak ada apa-apa yang berlaku lah dekat sini kan. Walaupun kita letak pukul 3 pagi macam tu. Sekarang ni aku ambil pukul 3 pagi lebih macam tu. Dan patung aku masih ada dekat situ. Patung? Patung okey kan? Aku rasa okey je. So jom kita bawa balik patung ni. So patung, tak ada apa-apa pelik kan? Tak apalah, nanti kita tengok CCTV tu dekat rumah, baru kita tahu ada benda pelik ke tak. So jom kita balik, let's go. So guys, aku baru saja balik daripada taman yang tempat aku pergi pasang CCTV tu. Dan sekarang aku dah pergi ambil dah patung aku ni.
So, tapi kan aku perasan macam ada benda pelik dekat patung ni. Pertama sekali dia punya ni macam kotor. Macam bekas kena pasir macam tu. Padahal aku rasa aku tak ada letak dekat atas tanah. Kan aku letak dekat tempat duduk tu. Macam mana dia boleh kotor dekat bahagian sini? Aku tak tahu macam mana, tapi yang tu tak apa lagi. Lepas tu aku baru perasan kan, time aku ambil macam mengadap macam ni tau. Sebab mengadap macam kamera lah. Lepas tu bila time aku nak ambil tu, dia macam mengadap ke sini sikit. Takkanlah angin tolak kan? Takkanlah angin tolak. Lepas tu kan yang lagi yang merasa macam pelik, aku rasa macam nak demam. Aku rasa macam tak berapa nak sihat. Ni apa aku dah basuh muka aku. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin kebetulan ke nak sakit ke apa. So tapi tak apalah. Mungkin tu semua kebetulan sahaja. Tapi yang aku tak boleh belah, kenapa patung aku kotor dan mengadap lain ke tepi sikit. Aku tak tahulah ada orang datang ke apa tengok patung aku masa tu. Tapi tak apalah. Jom kita tengok CCTV waktu kejadian tu, masa aku tinggal. So jom. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat CCTV yang aku cakap. Aku pasang CCTV dekat taman untuk tengok patung yang aku beli dekat Bandar Tuhan. Macam korang tengok tu lah patung aku. Dan kesian dia seorang-seorang duduk dekat situ. So macam sekarang pukul 12.30, macam tak ada apa benda yang pelik. Dan keadaan patung tu macam tu je. So lepas tu aku nampak macam buaya ni macam bergerak sikit. Sekejap. Tadi patung aku patung aku bergerak ke? Ada dekat tengah. Tadi kan dia ada dekat tepi. Lepas tu korang perasan tak, dia yang belah sana dekat belah gelongso tu macam ada mata putih-putih. Weh, patung aku bergerak lah. Tadi kan dia duduk dekat tengah. Lepas tu kenapa dekat tepi? Kenapa pula dengan CCTV aku ni? Weh, apa benda tu orang ke? Kenapa dengan CCTV aku ni weh? Sekarang pukul 1. Weh, tu orang ke? Sekejap. Siapa yang alih kamera aku ni? Apa benda yang aku tengok ni weh? Apa benda tu? Orang ke? Orang ke tu weh? Tadi kan dia baling patung aku kan. Patutlah aku rasa macam patung aku kotor sikit. Weh, tu orang ke weh? Serius, sumpah seram gila. Apa benda tu weh? Aku tak tahulah nak cakap tu orang ke hantu ke apa benda. Sebab pertama sekali aku nak cakap tu hantu, tapi dia macam ada kaki, dia pakai kasut macam tu kan. Tapi nak cakap orang, takkanlah orang pakai macam tu kan. Datang kat taman pula. Lepas tu, siapa yang osek kamera aku ni? Dia alih ke bawah lah, ke atas lah, ke sana lah, ke sana. Kemana? Jangan-jangan patung ni dah kena sumpah. Hello? This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.